Kadang-kadang bila customer datang ke showroom, dia ada intention nak tengok adakah kitchen cabinet yang dekat showroom sama macam dalam website ataupun dalam Facebook. Mula-mula bila saya tahu kat kitchen ni, bila saya tengah browse internet, lepas tu dia ada advertisement lah, lepas tu kita browse dia punya Facebook. Dari situ yang kita dapat, kita follow kat kitchen, kita tengok dia punya design dan sebagainya lah. I think about 2 or 3 years lah. Kita tengok dalam Facebook tu design yang cantik lah, tapi bila kita nak tengok evidence dia, kita kena pergi ke showroom. Bila showroom tu kita akan check secara terperinci lah kan. Jadi kita check semua yang segala detail-detail, sebab tu kita akan ada assessment kita make comparison lah, yang mana company yang ada lebih detail, yang mana yang agak biasa saja, yang mana material bagus, yang mana material tak ni, lepas tu yang mana harga kompetitif, yang mana harga tak mahal kan. Lepas tu kita pun check juga dengan staff yang layan kita tu kan. Kita nampak staff tu sales girl ke, designer ke apa kan. Kadang-kadang dia cuma terlibat bahagian sales sahaja, tapi design dia tak tahu langsung. Ada setengah yang pandai design tapi tak pandai nak do promotion dan sebagainya kan. Jadi kita tengoklah dari segi kesesuaian. Kadang-kadang staff ni bila kita ke kitchen cabinet kedai, dia akan bercakap tentang harga, tapi bila kita tentang design dia tak pandai nak cakap kan. Yang itulah, jadi kita perlukan balance lah, design dan juga harga kan, baru customer lebih percaya. So we tanya apa yang kita nak kan. Lepas tu dan bila kita cakap saya suka benda ni, saya suka macam ni, saya kata saya nak tempat gantung untuk pen apa, dia kata walaupun dia orang tak ada apa tu dia punya item tu dia tolong dapatkan jugalah, sebab kita dah nak macam tu kan. Dan dia sangat memahami apa yang macam kita baru duk bagi idea, dia dah boleh nampak apa yang kita nak sebenarnya. Kita baru duk cerita sikit-sikit je, tapi nampak dia sangat memahami lah, dan rasa macam ada setengah tempat yang kita pergi dekat lain tu, kita nak macam ni, dia cadang macam lain, tahu tak? Dia jadi tak sehaluan. Bila tak sehaluan, jadi kita macam tak best lah, apa yang kita nak dia tak boleh nak bagi kan. Nampak Zoe ni nampak macam sangat memahami lah customer. Sebab tu yang kita pun boleh terus agree dengan dia je lah, sebab rasa apa yang kita nak semua dia boleh tunjuk macam mana yang kita nak tu kan. Kita pun tak pandai nak design, so bila kita duk cerita kalau boleh nak bubuh macam ni, nak bubuh hiasan, so dia pun buat macam ni. Lepas tu tapi saya takut habuk, saya kata okey buh cermin, so macam tu lah kan. Jadi rasa memang puas hati lah kan, apa yang kita nak tu dapat. Kalau yang dia rasa tak betul, dia akan cadang lah kat kita apa yang sepatutnya kan. Macam tidak ni kan, bahagian ni kalau dia kata tak boleh buat yang macam apa yang mula kita duk nampak, tiba-tiba dia kata tak boleh, kalau kata terlampau panjang sangat benda tu akan jadi bosan dia kata. Lepas tu kita pun fikir betul juga kan, sebab nanti penuh sangat, nampak dia punya dekat atas ni kan nampak penuh dengan apa showcase ni pun tak cantik juga. So dia design ikut apa yang kita nak lah, maksudnya yang kita nak dan apa yang sepatutnya lah.